Depan sikit. Okay, alright. Nampak video. Kata kau? Dah tengok belakang. Okey, kita berhenti kejap menikmati panorama. Okey, cantik di sini. Dan di belah sana adalah gunung Tapis. Nanti kita nak naik. Tak ada sini, tak ada diskaun lah. Okey, depan ni tak ada diskaun lah. Tak ada diskaun lah. Habis diskaun. Diskaun dah habis. Okey, kita turun. Okey, kita dah sampai. Sekejap lagi akan mula. Laut je dah. Buat keluar laut dah. Nak bagi. Okey. So ini kita sampai di starting point Gunung Tapis, track baru. Kita orang letak SA Trail nama dia. So pagi ni ada 3 orang guide akan naik. Abang Jo, Saleh dengan Madi. Okey. So kita punya masa untuk sampai ke puncak lebih kurang 3 jam ke 4 jam. 4 jam tu paling slow lah. Mana kalau 4 jam tak sampai tu boleh dah berhenti, rehat kejap, turun. Cut off time kita pukul 1.30. Sebab track kita naik memang menaik je. Kita akan lalu atas pematang. Terima kasih kerana bagi Dia memang menaik je. Yang belakang tolong alert yang depan tolong alert orang belakang kalau ada batu tergolek ke apa. Lepas tu yang belakang tu kalau boleh jangan nak rapat sangat. Dia ada spot nanti baju tunjuklah kot. Dia akan tunggu kat situ. Satu lagi, bak sampah tolong jaga, jangan buang merata. Okey, dekat sini ada Taman Bonsai. Tapi Taman Bonsai tu kalau untuk trip depek dia adalah bonus. So maknanya nanti siapa sampai puncak sebelum 12.30 boleh pergi. Lebih pada 12.30 tak dibenarkan. Tunggu je dekat puncak. Boleh Okey, ada soalan? Ya. Okey, Kak Amy. Semoga sampai ke puncak. Semangat kemerdekaan. Okey, boleh. Assalamualaikum. InsyaAllah. InsyaAllah Try sampai yang ke puncak. terbaik. Okey, Yasin. Assalamualaikum. Hari ini naik tapis gunung. InsyaAllah. Oh, tapis gunung ah. Tapis gunung Bukan insyaAllah. gunung tapis. Tapis gunung. Tapis gunung. Tapis. Perjalanan ke puncak lebih kurang 3 hingga ke 4 jam. Okey, pemandangan menarik kat sana. Very nice. Awal lagi kita dah diuji.
Ni yang tutorial spot starting point untuk kita hiking lah. Oh, boleh kita sampai ke puncak. Before kita nak pergi kalau Taman Bonsai tu Sebelum 12.30 kita sampai. sebelum 12.30. Kena naik kat peak sampai 12.30. Sebab dia akan kita akan turun balik. tu balik. Oh, turun tu jauh. Baru pergi bonsai. Turun setengah jam lah. Jangan berhenti tapi kita ni je tunggu orang belakang siapa kerja lah ni. Baru lagi separuh lagi. Baru perjalanan untuk ke checkpoint balap lubang. Checkpoint seterusnya balap lubang. Nanti kita nak balap tu dalam tu macam kosong. Kita dah sampai kat ni, kita dah masuk apa pintu rimba. Pintu rimba. Masuk sekali ni. Masuk. Sini. 360. Kita kena perjuangkan dah kesihatan kita untuk hari ni. Menawan gunung. Okay, Jasmira, sepatah dia kata, apa harapan anda? Harapan dapat sampai ke atas Hantan dah. Akila, sepatah dua kata. Ni Siapa? Akila nak sepatah dua kata. Akila? Siapa? Akila? Akila. Okey, Akila. Okey, bagi semangat kat kawan-kawan. Boleh capai? Tak erti lah. Okey, saya Akila, single lagi. Tu dia. Silap lah. Langkah. Lagi nak masuk dekat. Apa saya ada? Dia lagi yang belakang. Ada lagi? Amran. Kita tunggu kejap. Sekejap lain. Tengok boleh, relax Boleh? Boleh ni. Kan dia duduk belakang kan, berasak, lepas tu dia patah balik. Biasa nak berasak, dia duduk belakang. Gini pelindung lah. Sekarang ni petik galing. Kali kedua. Bangun untuk diri. Untuk orang. Untuk orang pula. Sekarang altitude 880. Setakat dia Alhamdulillah. 880. 880 lagi. Balance lagi 700 meter lagi ketinggian yang Kita berhenti dekat ni lah pokok balak ni. Ambil gambar. Ni nama dia pokok tualang. Oh, ada lah madu kat atas tu. Ada. Dah yang si banjak ni. Yang banyak ni. Boleh banjak. Okey, kita tunggu lagi yang lain. Hilang. Minum ni. Apa minum ni? Zero dah terkenyu. Video masuk. Laluan. Ya. Okey, selepas berehat dekat pokok balak tadi, kami meneruskan perjalanan. Dia jatuh ke? Tak ada. Kat dia kasut kat tali. Pendakian makin mencanak. Ya. Dua boli ni cakap cik. Wali cakap sikit Wali. Cakap lah. Cakap je berapa? Patah 200. Kita dah 1,500 kaki. Kita 840. Alta. 850 turun. Sekarang ni. Berbaki lagi lebih kurang 700. Kurang lah. Baru. 700. Tinggi. Okey. Oh, gambar punya. Okey, depan aku ni Abang Ramli, pendaki yang berpengalaman. Tajuk semangat merdeka. Merdeka. Sikit lagi. Okey. Ini antara laluan yang mencanak. Jatuh batu tu atas dia. Atas lagi. Chapter 1. Baru. Aduh. Kau settle chapter 1.
Woi, chapter satu baru. Lawa gini. Kak Mi 2 jam lagi. Jangan mengalah Kak Mi. Memang menaik je ni. Ya, kita ada malam. Sikit lagi. Malam. Okey, kat depan kita tu malam apa tu? Malam Mak Lima. Malam Mak Lima. Ha. Mak Lima lah. 2 jam lagi ni. Baju batik. Semangat. Merdeka. Ni Mak Lampir. Siapa Mak Lampir? Oh, masih lagi Masih lagi banyak. Mencanak. Tak jumpa langsung. Berdatang ni. Kali ni kat atas tu memang Okey begini kita keadaan ni. Memang tinggi curam. Okey, memang tinggi. Okey guys, memang tinggi. Okey, memang tinggi. Sangat tinggi. Okay guys, kami dah berada 2 jam lah kat sini. Berbaki lagi 2 jam untuk dihabiskan. So 2 jam terakhir ni memang menuntut ketabahan dan kecekalan, uji mental dan fizikal. Okay, kita antara yang 2 tak awal kat depan ni. Ramai lagi kat belakang tu. Okey. So kita rehat. Rehat jap lah. Okay. Tuai padi antara gunung. Gunung masak. Salah. Sekali. Tuai padi antara gunung. Padi masak menguning, nampak berkilau. Hari ini kita mendaki gunung. Sematkan semangat pahlawan mak kilau. Ya, tu dia. Semangat pahlawan, semangat pahlawan Batik mak kilau. sempena merdeka. Sempena Lawan merdeka. gunung tapis. Okey. Sementara tu kita menunggu yang lain. Baiklah. Okey, selepas laluan berbatu tadi, kita lalui macam mosi forest sikit. Okey, kita dah nak sampai ke apa? Bonsai besar. Bonsai besar. Tunggu sikit lagi. Kita akan review tempat ni. Okey, ni kawasan lembap berlumut dah ni. Kalau diperhatikan, batu-batu ni berlumut. Lanjutkan kita. Dah berapa ketinggian ni? Rasanya kalau kawasan ni kita dalam 1000 lebih, 1200. 1200. Okey, depan aku ni Abang Kamal selaku guide kami. Okey Abang Kamal. Ya. Lepas ni kita akan jumpa apa? Bonsai. InsyaAllah lepas ni sikit lagi kita akan lalu ke kawasan bonsai besar. Yang mana pokok bonsai tu 1000 lebih tahun usia dia. 1000 lebih tahun. Tegak macam tu 500 meter. Okey Abang Kamal, lepas ni macam mana? Makin naik. Lepas ni Berapa jarak lagi ada? lebih kurang sebenarnya kita kalau nak sampai ni bukan dalam 1 km lebih lagi dah. Tapi 1 km lebih kita ni nampak tu. Okay. Dia menaik je. Tak ada turun-turun dah. Tak ada tu. Tak ada turun-turun dah. Lepas tu yang terakhir tu Ya, okey 500 meter terakhir nanti kita akan climbing lebih kurang dalam 75 darjah dia punya 75 darjah tu Pacok dia. Itu dia 75 darjah. Okay, kita sisir ni. Geng-geng bermalam. Geng-geng bermalam. Sampai 3 balik. 3 balik. Liput semalam kan, liput. Liput. Tapi orang kapek cantik lah. Orang puncak.
Dah sunrise pagi tadi. Sampai. Okey. Kena hujan, ribut, ni bagilah. Oh. Okey, sebenarnya kita dah nak sampai di taman bonsai besar pada ketinggian 1000 lebih-lebih lah. Dan boleh tengok lah. Okey. Itu. So ni keliling aku. Memang cantik. Okey Kak Amy, sebenarnya kita dah nak sampai ke taman bonsai pokok besar. Bonsai besar. Jom, ni lah kawasan dia. Kita dah 1000. 1000 berapa altitude? Boleh? 1000. Gamin. Gamin detect. 1000 lebih lah Kak Amy. 1200 lah. 1200. Okey, tengok panjang jalan ni, aku dekatkan kamera ni di laluan ni. Cantik guys. Lumut-lumut ni. Okey, laluan berbatu semula. Untuk sampai ke taman bonsai ni. Bukan sikit pengorbanan. Bukan sikit banyak ni. Perlu berhati-hati sebab batu-batu ni basah dan tak boleh pijak kuat sangat, nanti beralih. Ok, tengok tempat ni lembap. Ok, aku stop sekejap, tunggu kawan-kawan lain. Bayang diorang pun tak nampak. Oh, nampak dah. Ok, ada kat bawah tu. So memang tinggi dan aku dah rasa sejuk lah. Ok, aku jalan tu. Begini keadaan ni guys. Cantik, subhanallah. Okey, itu dia Kak Ami, Abang Zali, Abang Ramli. Oh ya Kak Ami. Okey, saya nampak baju Kak Ami. Memang bagus. Aduh. Hati-hati Kak Ami. Ush. Patah balik lagi seksa. Tu. Baik, teruskan. Jangan susu. Kau pergi mini buat apa ni? Tangkap kat pokok dah. Apa dah main lagi? Belum ni? Memang tak ada tempat landas semua boleh. Ha? Tak ada tempat landas. Ada depan tu. Ada. Depan sombong memang tu tak kat belakang. Ada sikit lagi. Dia landai menaik. Rider. Kameraman, buka kamera. Tempat yang susah-susah je on. Alhamdulillah. Tempat senang tak boleh on. Okey kan? Okey, semua pendaki sedang bertungkur lumus. Memang tak ada kesian langsung. Masya-Allah. Allah bagi mudah kan? Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, ni pokok bonsai. Ya tu. Perlukan tenaga sikit ni. Okey, boleh. Go. Okey, boleh. Jatuh di bawah golek ni. Tak pergi ambil dah. Kabut tokat ni. Tapi tokat ni kan berguna balik. Okey, kita dah dekat pokok bonsai besar ni. Cantik keliling ni. Oi, kau Jaga. okey, lepas kita bersuah foto dekat tempat bonsai ni, kita teruskan jalanan. Dah tak jauh dah ni Abang Ramli. Berapa jauh lagi? Jauh lagi.
Okey, cantik tempat ni. Okey, ni sampai kat campsite. Bonsai. Bonsai. Campsite bonsai. Ini pokok bonsai. Ini bonsai. Weh, Itu bonsai lawa. tu ke puncak dia? Oh, sabar. 500 meter lagi. Oh, ni lah siapa kan? Inilah 500 meter. Nampak? Ya. Ha. Allahu Akbar. Patutlah ada campsite kat sini. Oh, tu dia. Nampak? Dia nak menghayati tadi dia. Ni kita nak buat undian. Siapa yang sanggup pergi? Tak naik ke atas. Sampai ke atas. Ni tambah lagi. Ada lagi 500 meter kat atas. Semua Siapa yang rasa memang tak larat nak pergi. Nanti tunggu sini lah. Tunggu kat sini. Larat. Jangan tunggu yang mana tunggu je. Tambat. Rugi tak pergi rugi ni ya. Ha. Pergi dulu. Okey, kita nak pergi. InsyaAllah Yelah sampai. kalau ada yang tunggu. Dah nak tahu. Guys. Nak ambil dah ni 500 meter terakhir ni yang macam tadi tapi straight tak ada lah tempat kita tak jumpa tempat ni. Ah, 500 macam nak. Mana saya nak macam tu tak ada lah tempat kita tak jumpa tempat ni. Kita dah macam okey, ambil boleh datuk kita boleh buat macam tu. Okey, lambat sikit. Drone. Abli. Drone lalu ni. Drone lalu. Tak sekolah. Okey, jom. Masih lagi bersemangat Let's go. Macam tu. Okey, jom. Jom. Macam mana piku banyak. Kita tengok ni salah sampai itu pun dah sekali turun ada pergi lagi. Okey. Ini yang turun ni. Ni dummy yang turun ni. Ni yang turunnya. Lepas tu tak ada turun dah. Ini Lepas tu sikit tak ada tu. Lepas tu dah turun dah. Sepanjang perjalanan kita akan jumpa tanah hitamnya. Okey, jom. Dia kan tanya dak kau tunggu sini ya. Macam itu lagi. Let's go. Atas mana? Okey, jom. Bilang. Samsia. Bilang. Okey, 500 meter yang paling mencabar. Kan bukit ni kita boleh naik balik. Gunung kan nak gunung. Oh, bapak. 500 yang mencanak. Oh. Ni dah ada bertemu lutut. Okey, 500. Pendakian 500 yang terakhir. Pokok dia banyak pokok-pokok bonsai kat sini. Dan memang mau naik. Sejuk. Macam ada aircon. Okey, yang belakang ada lagi. Semua masih lagi bersemangat. Okay, lebihnya kita rakam bila sampai dekat atas nanti lah. Okay, tak banyak video yang aku ambil sepanjang 500 terakhir ni. Sebab nak pegang stick ni pun tak boleh nak pegang. Rasa berbaut pada dahan-dahan pokok, akar kayu. Tinggi. Tinggi. No, yang tu. Sungguhnya memang mencabar. Orang depan dengan orang belakang. Orang belakang dekat kaki orang depan. So, juga macam mana?
Orang belakang muka dia dekat kaki. Orang depan. Kaki orang depan. Ni nak tongkat ni. Okey, ni tempat ni memang cantik lah. Aku rakam untuk tatapan semua. Pertama Abang Lee nanti dia nak ingat balik dia pernah naik gunung tapis. Dia tengok ni. Aku duduk belakang dia. Repeat. Ambil gambar skamer belakang tu. Poli. Ambil gambar skamer belakang tu. Ada. Poli. Dah cantik kan? Ya. Boleh tak? 1, 2, 3. Ambil gambar sini, hilang letih lah. Tak nampak. Berselindung di balik awan. Dia jangan ambil dia. Mana? Pokok yang lawa tu. Balik awak. Ha? Okey, belakang aku masih lagi barang beli kita. Dah. Okey. Poli. Lepas poli ada mana? Tak tak. Ada belakang. Okey, alright. Ni satu lagi checkpoint. Ni apa yang tambah? Yang menarik. Never ending. Kita jangan lepaskan peluang. Oh, cantik bonsai tu tengok. Story. Dia selfie. Dah ke tu? Dia selfie. Ya, sabar dulu. Dah ke tu? Lagi. Atas sikit. Citi tak atas lagi tak boleh. Kena sekejap. Oh, berkabus. Semua. Tak boleh Dah, gerak. sekejap. Tak boleh gerak. Kita dapat dah. Okey, ambil nafas. Nampak? Okey, ambil nafas. Woi, cantik. 1, 2, 3. Memang cantik lah. Situ. Abang tu jas abang? Bukan. Mana ada? Dapur busuk. Wah, ambil. Cantik lah kat ni. Abang dia semua tempat lawa dapat. Atas ni lawa Zam. Model lawa biasa dia tempat lawa. 1, 2, 3. Abang pada sini bang. Sebab semua aku sudut kau tahu. Sakit ni tak ada kat situ. Ni. Ni, Ya. dengan bagian ni. Saya ni. Belakang ke? Ha? Sini. Sini. Ya. Ha ya. Pandang. Oh. Ada tu ambil tu. Oh, Wow! Macam cowboy ah. ni muka penat ni. Thank you. Penat ah. Keren bang. Kena minum. Allah ya Tuhan. Tolong abang. Okey. Kita dah di atas awan sebenarnya. Okey. Oh, tinggi ya. Sangat tinggi. Ada orang nak ambil gambar Ni pokok-pokok bonsai. Saya. Okay, kita berhenti. Alright. Yang ni nak hantar ni. Okey. Lagi beberapa meter sahaja nak sampai. Hopefully climate nanti di puncak Gunung Tapis ni memang memberikan momen dan view yang sangat cun. Aku akan rakam. Aduh, sikit lagi. Okey, sikit lagi nak sampai. Sikit lagi. Oh, penat eh? Okey, tanda kita nak sampai. Hilang depan. Tengok kat atas tu. Hilang. Cerah. Liza depan. Bagi laluan. Okey, kita hampir berjaya menakluk Gunung Tapis. Bawa ngegak. Belum lagi. Okey. Lagi. Bagi laluan cameraman. Sekejap aku tunggu belakang semua ni. Liza duduk kat depan ni lah. Depan sekali Liza. Relax tu. Dalam 2-3 minit kot. Tunggu orang lain semua sampai. Sementara tu boleh lah rakam.
Berapa kali sedawa dah. Jadi pun masa kita berhenti tadi 40 minit juga. Kat poin bawah kan? No, sampai 11.30. Kita jalan ke 12.10. Yasin takkan kau dah ada orang tu? Dia dah makin hampir. Tengok bekas penduduk ni. Besar dah. Jangan bekas penduduk di tanah tinggi. Lain. Buat video cakap benda-benda awak patut tu. Okey, kita hampir sampai ke puncak. Pukul berapa? Dijangka. Berapa minit lagi? Sekarang dah 10 minit. 2 minit lagi. 10 minit lagi. Okey, jom. Lah, dah sampai dah pun. Wah, cepat. Dekat. Sampai dah. Sampai dah. Ha, dah sampai dah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aduh. Sampai juga akhirnya. Allah Akbar. Bendera. Weh, dah ada orang pasang bendera. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Dia berjaya. Mak. Tiba. MC. Belum orang lain. Gambar kita berdua. Alhamdulillah. Sampai dah. Sini. Belakang. Alright. Weh, tengok tu. Api kabur. Alhamdulillah. Mana gerak sama? 5 minit. Tarik. Okey, ni dia puncak Gunung Tapis. 1512 meter. Ataupun 4960 kaki. Kenapa gambar pokok je ni? Alright. Saya komen. So, inilah Okay, babe. kita puncak Gunung Tapis yang kita tengok tadi pada awal tadi. Alhamdulillah sudah sampai dah Gunung Tapis. Nanti oh. Selfie dulu kan. Nanti dah ada yang pacak bendera Malaysia. Okay, kita review sikit tinggi. Okay. Okay, macam mana? Dah sampai? Memang puas hati. Puas hati. Wah, Amran tak sampai lagi. Okay, ni keliling. Puncak Gunung Tapis. Memang cantik. Memang cantik. Tak kata belok. Ingat nak rokok. Kita solat dulu. Ada dah. Kita makan. Amran ni tak apa lah. Kita buat bumbung. Yang ni buat bumbung. Kecil ni. Kecil ke? Tu banyak bendera banyak. Bendera kan kita nak bagi-bagi. Banyak ke? Okey, apa perasaan? Sudah sampai dan mau balik. Alhamdulillah, banyak baiknya, hebatnya gunung ini. Okey, Amran. Alhamdulillah kita dah sampai ke kemuncak Gunung Tapis bersama rakan-rakan. Assalamualaikum kepada jiran-jiranku yang tak dapat datang. Macam ramai je jiran. Mintalah datang. Mintalah datang lain kali ya. Okey, boleh. Dengan cerita nak naik lagi. InsyaAllah pada Tuan Haji Isa jangan takut. Jangan takut. Haji Isa Baby City jangan takut. Benda ni simple saja. Simple. Santai-santai macam nak mati. Okay, Abang Ramli. Abang Ramli dah biasa naik. Alhamdulillah ya. Kita lebih lama tak naik dah. Tapi terima kasih semua. Jaya. Yasin kena nyanyi lagu ni. Lagu saya anak Malaysia. Ya, nak berangkat. Ulang ini siapa nak bega? Nak.